Kalau pikirkan lambat dan perubahan itu boleh dilakukan dengan cepat, sebelum saya layak jadi ahli parlimen, kita boleh letak Azizah sebagai Perdana Menteri dulu. Saya cakap dengan yakin kerana ada kawan-kawan di Sabah, Sarawak dan UMNO yang menghubungi saya. Mereka mengatakan, Anwar, please count me in. Itu saya yakin. Sekarang kita ada 82 kerusi parlimen. Itu rasminya. Rasmi 82. Yang tak rasmi? Tidak rasmi cukup. Jadi biar UMNO berlepas pulas, kita tunggu waktunya, kita masuk dan kalahkan mereka. Bagi tempoh kita sedikit. Kalau tidak Mei, Jun, kalau tidak Jun, Julai, kalau tidak Julai, Ogos. Tapi yang penting, menang kita hari ini, esok harga minyak tetap turun. Sudah ada yang mengatakan ini tidak benar, ini tidak moral, ini tidak ikut etika, kerana mereka merang atas tiket Barisan Nasional. Mengapa harus mereka lompat? Saya nak jawab. Oh, sekarang kamu bercakap soal moral dan etika. Ibu pilihan saya moral, maki orang moral, pegosok terajang orang, telanjang orang masuk penjara moral. Kita bukan ambil alih kerana seperti mana mereka tuduh kita ni gila dengan kekuasaan. Belum pas pulas, tak peduli apa nak pegang tabut kekuasaan atau nak menimba kekayaan. Sudah kita terpaksa mengikut amanah ini bersama untuk menyelamatkan negara kita. Politik kita sekarang tidak menentu. Orang tak tahu bila Perdana Menteri akan pergi. Orang tidak tahu siapa yang akan ganti. Sebab itu kita kena tolong jelaskan bahawa kita memilih untuk memberikan suatu jawapan yang baik, jauh lebih baik, yang mampu dilakukan oleh pemimpin UMNO dan Barisan Nasional.